ada benda yang saya cakap ada betul, ada tak betul sebagainya kan. Tetapi okey. Atas permintaan ramai saya dah kata bahawa saya akan buat live kalau sekiranya ada podcast dengan Rafizi. Bukan saya mengajuk, tak. Saya kata bila ada podcast dengan Rafizi baru saya buat. Maka tuan-tuan, Jumaat ini pukul 8 malam kot, tu silap saya tak ingat tarik masa. Tapi Jumaat ini jeng atas permintaan ramai, Yang Berhormat Menteri pada hari Jumaat 27 Jun ini akan menampilkan Saudara Iswardi Morni. Saya lah tu. Kepada yang tidak puas hati dengan moderator, kami hargai komen-komen. Okay, alright. So yang lain tu saya tak nak baca lah, panjang lah dia punya posting dia. Okay, so Jumaat ini tuan-tuan, hari ni hari apa Hari ni Rabu kan? Rabu, Khamis, Jumaat. So Jumaat kita akan siarkan berkenaan dengan podcast saya bersama Rafizi. Cuma ada orang kata tahniah kerana dilantik menjadi moderator. Bukan, saya bukan moderator. Moderator tetap Saudara Haziq. Saya hanyalah panel kepada podcast tersebut. Tetapi saya akan buat satu podcast saya sendiri. Itu subjek kepada persetujuan Saudara Rafizi lah, YB Rafizi. Kalau YB kata okey, maka saya akan buat podcast. Saya rasa dia kata okey, cuma okey tu kepada open podcast. Podcast yang terbuka. So kalau dia kata open terbuka, maka saya akan jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk datang podcast tersebut. Podcast ini ramai juga yang nak join. Saya kata minta maaf, dia podcast tertutup. Saya tak boleh nak join ramai-ramai lah. So saya menghormati apa orang kata kehendak host kan, ataupun kehendak tuan rumah. Maka saya tak menjemputlah orang datang ke podcast tersebut. Tetapi yang real punya podcast, yang tu saya moderator, yang tu saya akan tanya soalan-soalan yang mungkin membara, membakar dan mungkin mengkontroversikan dan memanaskan suasana politik negara. Bila tuan-tuan? Berkemungkinan first or second week of July. Yang tu tadi saya akan umumkanlah tentang perkara tersebut. Okey, hari ni kita berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah tentang pembebasan Syed Saddiq. Alamak, salahlah prediction kau Is. Sabar kan? Kedua tentang Zuraidah Kamarudin. Ketiga tentang harta, apa orang kata, harta Ismail Raja, bukan. Harta Ismail Sabri ataupun rampasan 170 juta Ismail Sabri, dan juga berkenaan dengan SPRM mohon untuk forfeit ataupun ambil harta arwah Allahyarham Daim. Allahyarham Daim. Okay, let's go to the crux of the matter. Sebelum itu tuan-tuan, terima kasih. Tolong share dahulu, tolong like, tolong subscribe. Ada yang tak subscribe lagi saya punya YouTube saya, tolong subscribe tuan-tuan. Kita bantu-membantu, kita cuba luaskan, dapatkan seramai orang yang subscribe. Ada 104 dekat 150,000 orang subscribe sekarang ni lah. Jadi kita harap kita tambahkan lagi jumlah subscriber kita supaya information kita ni bertambah lagi. Ada orang tanya saya kan, okay, sebelum kita pergi kepada point kita ni, apa itu murba? Murba, konsep murba ini apa? Ni macam ni lah tuan-tuan. Murba adalah satu konsep di mana pertama sekali kita adalah orang yang berpegang kepada prinsip. Murba LTL adalah kita nak melahirkan mereka yang berpegang kepada prinsip. Kita berpegang kepada prinsip, bukan berpegang kepada manusia. Selagi mana manusia itu selari dengan prinsip tersebut, maka kita akan ikut dia. Tetapi bila dia keluar daripada prinsip tersebut, maka adalah tugas kita untuk menegur dia. Jadi kesetiaan dan kewalakan kita adalah pada prinsip. Kan? Kalau dia betul, kita kata dia betul dan kita follow kerana dia betul. Tapi once dia tersilap atau tersalah, maka adalah tugas kita juga untuk menegur dan membetulkan beliau. Bukan tugas kita untuk mengampu dan terus membiarkan dia berada di dalam kesesatan dan juga berada di dalam apa orang kata, di dalam jalan yang salah, kita kata. Itu adalah konsep murba. Murba ni orang biasa. Murba ni adalah orang biasa yang melihat politik dalam konteks itu. Dalam konteks kebijakan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Pelantikan Azam Baki, kita tak setuju pelantikan Azam Baki. Bukan, okey, sebab apa tak setuju pelantikan Azam Baki Is? Ada yang mengampu, kata, kau tak boleh kata macam tu, Anwar dah lantik-lantik lah. Itu yang mengampu. Yang membantah pula, dia kata, memang betul pun Anwar ni salah kerana melantik Azam Baki semula, maka dia patut dibuang dan sebagainya. Itu salah pula. Kita kata begini,
pelantikan Azam Baki ini adalah kerana prinsipnya kita nak mengelakkan persepsi orang mengatakan Azam Baki ini bias. Persepsinya, realitinya mungkin tidak begitu. Oh, dia telah membuktikan dia tangkap orang itu, tangkap ini. Ya, realitinya sedemikian. Tapi persepsinya, so kita nak buang persepsi tersebut, lantiklah orang lain. Bukannya tak ada orang lain yang sama hebat atau lagi hebat daripada Azam Baki di dalam SPRM. Saya percaya ramai. Sama ada yang masih di dalam SPRM, masih serving, ataupun yang tidak ada di dalam SPRM, mungkin dah retire. Ramai yang kita boleh lantik untuk mengelakkan persepsi. Sebab position ketua pengarah SPRM ni bukanlah satu position yang terlalu unik sampai tak ada orang lain. Dia satu-satunya lah yang boleh handle benda tu. Tak ada. Saya percaya. So, prinsipnya di situ, kita menentang ataupun kita mengkritik pelantikan Azam Baki itu bukan kerana Azam Baki itu tak boleh buat kerja. Tetapi secara persepsinya, kita kata bahawa benda itu akan nanti menimbulkan ketidakadilan. Dia bukan kata kita tidak adil, tapi persepsi dia. Sebab itu tuan-tuan, adilan ni bukan setakat kita kena buat adil, kita kena berlaku adil. Kita juga mesti dilihat adil. Dilihat adil dekat situ. Kan? Sebab itu dilihat adil ni membawa kepada berita yang campur tangan, JAC. Campur tangan kehakiman, Majlis Peguam Mahu Minit Mesyuarat JAC didedahkan. Majlis Peguam Malaysia menyuarakan kebimbangan serius berhubung dakwaan bahawa seorang hakim telah disoal oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman berkaitan kemungkinan berlakunya campur tangan dalam urusan kehakiman. Dalam satu kenyataan Presidennya, Azri Abdul Wahab berkata pihaknya mengambil langkah untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi memperolehi minit mesyuarat JAC yang diadakan 16 Mei yang lalu. Tegasnya, jika dakwaan tersebut didapati benar, ia menimbulkan persoalan besar terhadap integriti dan kebebasan badan kehakiman. Sebuah institusi mesti kekal bebas daripada sebarang bentuk pengaruh atau manipulasi. Majlis Peguam berpandangan bahawa dakwaan campur tangan kehakiman bukan sekadar isu tata tertib semata-mata. Ia menyentuh langsung keyakinan awam terhadap pentadbiran keadilan, katanya. Azri berkata isu itu bukan sahaja melibatkan kesesuaian tindakan, tetapi juga integriti struktur dan kebebasan institusi kehakiman. Sehubungan itu, demi accountability dan ketulusan kepada awam, Majlis Peguam akan mengambil langkah mendapatkan perintah untuk memperolehi minit mesyuarat JAC berkenaan. Ini penting bagi memastikan fakta sebenar dapat dikenal pasti demi memelihara integriti institut dan memastikan langkah pembetulan yang wajar boleh diambil tanpa menjejaskan undang-undang tambahnya. Menegaskan bahawa kebebasan kehakiman adalah prinsip yang tidak boleh dikompromi, Azri menyatakan ia merupakan jaminan perlembagaan dan tiang seri dalam sistem demokrasi. Sebarang tindakan sama ada yang berlaku atau hanya disangka, mesti ditangani segera dan dengan ketulusan. Jika laporan itu tidak benar, penjelasan juga mesti dibuat dengan segera bagi mengelakkan kerosakan tidak wajar terhadap reputasi badan kehakiman kita. Majlis Peguam menyeru semua institusi terlebih menangani perkara ini dengan serius, katanya. Semalam, Malaysia Kini melaporkan satu laporan polis yang dibuat bagi pihak seorang hakim kanan susulan pertanyaan oleh portal berita itu telah dibocorkan. Laporan polis dibuat selepas Malaysia Kini menghubungi hakim berkenaan bagi mendapatkan komen berhubung dakwaan yang dikatakan yang dibagikan dalam JAC. Kan? Laporan polis berkaitan Malaysia Kini oleh hakim kanan bocor. Laporan polis yang dibuat bagi pihak hakim berhubung soalan yang diajukan telah dibocorkan. Laporan polis itu dibuat setelah Malaysia Kini menghubungi hakim untuk mendapatkan ulasan mengenai dakwaan tertentu melibatkan kehakim itu dilaporkan dibuat semasa mesyuarat penting. Hakim itu tidak menjawab permintaan Malaysia Kini dan sebaliknya mengarahkan pegawainya membuat laporan polis pada hari yang sama. Susulan laporan polis itu, Unit Siasatan Jenayah Terkelas merekodkan kenyataan pengarang eksekutif R.K. Anand dan juga editor Zikri Kamarul Zaman berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi, terdapat dakwaan bahawa ada unsur-unsur di mana campur tangan pelantikan dan juga kebocoran minit mesyuarat. Dan kita nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Itu yang saya maksudkan tadi berdasarkan prinsip murba. Kita setuju pada apa yang setuju. Kita melihat pada fakta dan data. Kita tidak melihat sekadar pada emosi. Emosi itu umpama gas yang fluid bersifat dia. Dia mengata-kata. So, apa yang membentung emosi itu adalah akal kita. Sepatutnya akal. Emosi ni perlu. Bukan kata kita tak perlu ada emosi. Kita ada marah, kita ada sedih, kita ada gembira. Itu perlu. Tetapi biar akal kita membentung dan membendung emosi kita itu, mengacuankannya ke arah yang betul. Kita tak nak nanti terlalu beremosi, tapi akhirnya kita bakar poster Perdana Menteri tanpa kita faham kenapa kita kena bakar. Kita demo kata Perdana Menteri tidak reformasi rasuah, tetapi kita tidak faham reformasi apa yang kita maksudkan.
Jadi benda-benda macam tu yang harus kita kena sedar dan kita kena lakukan. Supaya kita menjadi warga negara, ahli politik, ibu bapa, kawan-kawan yang objektif dalam menilai. Saya tahu majoriti kita tak objektif lah. But that's beside the point. Inilah tujuan channel yang kita wujudkan ini. Okay. Faham? Itulah Murba. Baik. Bau-bau ini, dululah, kan ada ni cerita pasal Zuraidah Kamarudin pula. Zuraidah Kamarudin pernah telah keluar daripada parti. Tapi sebelum masa PRU ke 2018, PRU ke-14, dia telah menandatangani satu dokumen mengatakan bond, kalau sekiranya dia keluar daripada parti, maka dia kena bayar 10 juta ringgit. That was the bond. Itulah bond yang apa orang kata ditandatangani oleh beliau pada waktu itu. Okey. Dan telah ditandatangani oleh beliau pada waktu itu. Alright. So bondnya demikian. So bila dia keluar daripada parti, Mahkamah Tinggi telah PKR telah pun mengemukakan saman tersebut di Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi menganugerahkan bond 10 juta kepada Zuraidah. Zuraidah kemudian merayu. Okay, merayu mengatakan jumlah itu terlalu besar, itu ini. Akhirnya Mahkamah Rayuan mengatakan apa yang Zuraidah kata itu betul, maka telah diturunkan bond itu daripada 10 juta hanya kepada 100,000. Maksudnya diskaun 99%. So sekarang ini peluang tak akhir untuk Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan PKR cabar keputusan pengurangan bayaran bond 10 juta dihadapi Zuraidah. Mahkamah Persekutuan semalam membenarkan permohonan PKR untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan jumlah yang perlu dibayar oleh bekas naib presidennya daripada 10 juta hanya kepada 100,000 yang melanggar syarat bond parti itu. Panel 3 hakim dibawasi Tan Sri Nalini dan juga Dr. Nordin Hassan serta Datuk Wazira Alam Maiden Mira membenarkan permohonan itu yang merupakan syarat bagi membolehkan perkara berkenaan dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Pada 11 Disember, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan Datuk Si Min Chun mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati Zuraidah telah melanggar bond tetapi mengurangkan jumlah bayaran daripada 10 juta kepada 100,000. Ya betul dia langgar, tapi jumlah dia dikurangkan. Sebelum itu Mahkamah Tinggi membuat keputusan memihak kepada PKR dan Zuraidah kena membayar 10 juta. Kes berkenaan adalah susulan saman yang difailkan oleh bekas Susah Agong Datuk Saifuddin bagi parti berkenaan untuk menuntut 10 juta daripada bekas Ahli Parlimen Ampang. Dalam terma dan syarat bond, Zuraidah dikendaki membayar 10 juta dalam tempoh 7 hari sekiranya berlaku kejadian selepas memenangi pilihan raya dalam tiket PKR. Saya ada komen tentang perkara ini hari itu. Saya kata bahawa bagi pendapat saya, pandangan saya, keputusan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi itu adalah betul, Mahkamah Rayuan itu adalah salah. Bukan kerana saya bias, tuan-tuan. So, bila kita melihat kepada kontrak, apabila satu perjanjian telah digunakan, maksudnya bond itu telah digunakan, dia ada satu kontrak dan kita telah meletakkan nilai pada bond atau kontrak tersebut. Maka hendaklah tugas hakim, tugas mahkamah ialah untuk dipanggil sebagai uphold the amount, respect the amount yang telah dipersetujui oleh dua pihak. So dalam kes ini saya nampak, ini bukan saya cakap, ini adalah prinsip undang-undangnya. Bila dua pihak mengemukakan satu perjanjian dan perjanjian itu telah dibuat, kedua-duanya telah bersetuju dengan perjanjian tersebut, suka sama suka, maka bukanlah tugas hakim untuk mengurangkan jumlah. Dia bukan quantum di dalam contohnya satu jumlah yang memang tidak dinyatakan. Contoh saman malu, saman fitnah umpamanya, defamation, saman fitnah. Itu quantum yang tidak dikemukakan, tidak dinyatakan, tak ada satu baseline. Itu hanyalah quantum yang berdasarkan kepada penilaian hakim. Yang ini bukan penilaian hakim, ini dah ada dalam kontrak. Kontrak tu dah tulis 10 juta. Zuraidah dah setuju dalam keadaan dia sedar, dia tahu. And yet dia khianat. So, kalau kita bagi pengurangan, bermakna hakim telah interfere dengan, atau mahkamah telah interfere dengan kontrak yang telah ditandatangani. Dirisaukan pada masa akan datang, orang boleh sign apa saja jumlah, lepas itu orang akan kata, tak apalah, biar kita tentu minta mahkamah kurangkanlah. Kerana tak reasonable. I mean, what is not reasonable?
Apa yang tak reasonable, dia tak nyatakan lah, tak reasonable, jumlah terlalu besar. Is 10 million too much apabila sampai negara runtuh? I think bukan 10 million kalau negara runtuh. 100 million, mungkin 1 billion or more. Now, the thing is like this. Kalau kita boleh kata kuantumnya kurang, mungkin kurang kerana rasanya begini begitu, possible tak kuantum tu boleh lebih? Mungkin 10 billion, mungkin 100 billion. Kerana apa? Kuantum itu tak ada. Jumlah itu kita tak ada penentuan. Sepatutnya tak macam tu lah, betul tak? Kan? So dalam hal ini, pada pandangan saya, kan, Mahkamah Persekutuan hendaklah lihat dalam aspek itu. Bila kontrak sudah ditandatangani oleh dua pihak dan dua-dua pihak telah setuju, tugas hakim adalah menentukan sama ada kontrak itu valid. Itu yang pertama. Bukan pada kuantum, tapi pada nilai, pada validity of the contract itself. Is the contract valid? Is it enforceable? Adakah dia boleh dilaksanakan? Itu the most important thing. Kan? So bagi saya dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan Rayuan mungkin terkhilaf di dalam judgement mereka, dan nanti kita akan tunggu keputusan Mahkamah Persekutuan dalam menilai perkara tersebut. Okay. Alright. Seterusnya kita kata, ni semua kes-kes mahkamah, banyak kes mahkamah hari ni kan. Skandal rasuah Sabah, 2 adun ahli parlimen akan didakwa. 2 adun dan juga ahli perniagaan akan didakwa. Bukan ahli parlimen, ahli perniagaan. SPRM hari ini mengesahkan hanya 2 adun Sabah bersama seorang lagi ahli perniagaan akan didakwa terkait skandal rasuah di negeri itu. Ketua SPRM berkata ketiga-tiga mereka akan dituduh pada 30 Jun ini di Kota Kinabalu. Menurutnya, semua mereka dituduh di bawah Seksyen Akta SPRM. Membabitkan 2 adun Sabah seperti sedia maklum akan didakwa pada 30 Jun ini di Mahkamah Rasuah Kota Kinabalu. Bagaimanapun, Azam enggan menjawab jika ada individu lain yang akan didakwa atau ada tangkapan selepas ini. Setakat ini, Timbalan Pendakwa Raya bersetuju menuduh ketiga-tiga mereka dan yang lain-lain terpulang kepada kuasa Timbalan Pendakwa Raya untuk membuat keputusan. Kemarin, seorang lagi adun Sabah ditahan kerana disyaki meminta dan menerima suapan kira-kira RM150,000 membabitkan pengeluaran lesen cari gali di negeri itu. Okay. Dia, kalau dalam kes ini itu tuan-tuan, kita tengok bahawa sebenarnya yang dikatakan terlibat lebih kurang dalam 5-6 orang. Ini yang saya maksudkan tadi, persepsi. Persepsi. Mungkin tindakan Azam Baki ini betul, tapi akhirnya dia menimbulkan persepsi. Kenapa dakwa 2 je? Kenapa dakwa orang yang jadi saksi, iaitu pihak ahli perniagaan itu? Adakah ini cubaan? Jadi persepsi lah. Saya bukan menuduh Azam Baki akan buat demikian. Tetapi ini persepsi dia. Kan? Walaupun mungkin ini terpulang kepada Pendakwa Raya. Yalah, bukan ramai orang tahu prosedur yang berlaku di dalam undang-undang. Bukan ramai orang faham bahawa pendakwaan itu bukan terpulang pada Azam Baki. Pendakwaan itu terpulang kepada SPRM. Kepada Pendakwa Raya. Kan dia bukan terpulang pada SPRM, terpulang Pendakwa Raya. Tetapi secara persepsinya demikianlah. So, kita akan tunggu, dan yang dituduh macam saya kata semalam, salah seorangnya adalah pemberi maklumat tersebut. Dia juga dituduh. Itu pun menimbulkan satu persepsi juga. Kenapa yang beri maklumat dituduh? Kenapa kes Rosmah tak dituduh? Kes Najib tak dituduh? Kes Zahid tak dituduh? Kes yang lain-lain. Kenapa mereka tidak dituduh? Tapi dalam kes ini, tiba-tiba dia kena tuduh. So, dia menimbulkan persepsi-persepsi yang sebegitu, yang kita, bukanlah kita tak ada jawapan, ada jawapannya, tetapi ialah kita terbuka kepada untuk nak menjawab pula. It doesn't do justice. Dan baru-baru ini juga kita dapati kes Ismail Sabri ditahan. Bukanlah ditahan, ialah dia kes melibatkan 170 juta dan jongkok emas. Okey. Azam Baki juga. Siasat kes Ismail Sabri selesai, SPRM akan lucut hak wang 170 juta. SPRM memaklumkan pihaknya telah selesai melengkapkan siasatan taraf bekas Perdana Menteri. Ketua SPRM berkata Timbalan Pendakwa Raya bersetuju mempailkan permohonan melucut hak wang tunai 170 juta yang dikaitkan dengannya. Dalam kes ini, kita pula telah selesai menjalankan siasatan dan telah pun berada dengan DPP Pendakwa Raya. Maklumat saya adalah setakat ini DPP bersetuju untuk failkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Pertamanya, melucutkan hak wang 170 juta. Jadi terpulang kepada Ismail Sabri untuk mencabar permohonan itu. Pada 3 Mac, Azam dilaporkan berkata Ismail Sabri adalah suspek bagi siasatan kes rasuah
serta pengubahan wang haram susulan penemuan 170 juta di safe house. SPRM juga dilaporkan menyita 13 akaun memberikan nilai lebih 2 juta ringgit bagi membantu siasatan kes berkenaan. Okey. Media sosial ini melaporkan 57 individu dirakam percakapan. Apa maksud dilucutkan hak wang tunai? Dilucutkan hak wang tunai erti kata dirampas lah. Itu je. Pemilikan dirampas. Dia macam ni lah. Handphone ni milik siapa? Handphone ni milik saya. Okey, handphone ni milik saya. Jadi sesiapa yang mengambil handphone ni daripada saya tanpa kebenaran dan dengan niat untuk mencuri, maka dia boleh dianggap sebagai pencuri. Termasuklah polis ke, Perdana Menteri ke, siapa ke, sebab hak pada phone ini adalah milik saya. So, mahkamah boleh melucutkan melalui peruntukan undang-undang hak phone ini terhadap saya. So, bila telah dilucutkan hak phone ini terhadap saya, maka phone ini bolehlah dipegang oleh orang yang diserahkan oleh mahkamah untuk memegang sementara hak telefon tersebut. So, dalam kes ini, tukar perkataan telefon itu kepada 170 juta. Bermakna, kerajaan mengambil inisiatif untuk meletakkan supaya hak 170 juta tadi diletakkan kepada kerajaan pending, tergantung kepada kes yang akan difailkan ini. Kes ni pun, tuan-tuan, saya rasa akan mengambil masa kira-kira 5 ke 8 tahun untuk dia nak selesai. Tuan-tuan kira ini baru start ni, tuan-tuan. Belum start lagi bicara ni. Belum start bicara. Bicara saya agak mungkin ujung tahun ni 25, 5 tahun, 30, mungkin 37, 38, 31, 33 mungkin dah habis. Baru habis kes Ismail Sabri. Okay. Panjanglah ceritanya lagi. Dalam masa yang sama, tuan-tuan. Ini Ismail Sabri. Dalam masa yang sama. Busy SPRM sekarang ni. SPRM mohon lucut hak beberapa harta daim termasuk Menara Ilham. SPRM membuat beberapa permohonan bagi melucutkan hak harta milik Allahyarham Daim Zainuddin dan juga isteri serta proksi mereka termasuk Menara Ilham. Okay, Menara Ilham kat sini. Ketua SPRM Azam Baki berkata permohonan itu dibuat di Mahkamah Tinggi. Kita akan melakukan proses pelucutan hak hari ini dan saya katakan ia bukan melalui proses yang mudah kerananya banyak perkara perlu dilakukan. Malah dokumen juga tebal katanya. Katanya beberapa lagi aset daim akan juga melalui proses sama dalam tempoh terdekat. Awal bulan ini Menara Ilham disita sekali lagi setelah agensi penguatkuasa mendapat kebenaran daripada Timbalan Pendakwa Raya. Selain itu, menurut Azam, pihak berkuasa United Kingdom juga bersetuju permohonan SPRM melucutkan hak aset dan harta bernilai kira-kira 700 juta ringgit milik keluarga daim dan proksi. Susulan itu, kita telah memaklumkan kepada pihak berkuasa UK dan semalam kita mendapat makluman mereka juga memfahal perintah itu di UK. Ia menjadi perkembangan terbaru di mana mereka bersetuju untuk restraining order SPRM dan kes ini akan diteruskan pula di Mahkamah UK, katanya. Pada 23 Jun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Naimah untuk menggantung sementara pemerintahan pembukuan aset beliau dan keluarga yang bernilai kira-kira 132 juta pound sterling di London oleh SPRM. Aset terbabit ialah 2 bangunan di St. Mary X dan juga bahagian atas dan juga One Crown Court, 3 kediaman mewah di Bryanston Square, Bryanston Mews dan juga Lancaster Gate serta 2 unit di Gloucester Place dan juga satu akaun CAF Bank Limited United yang dimiliki oleh Ilham Foundation. Hakim membuat keputusan tersebut setelah mendengar permohonan isteri daim yang diwakili Peguam Gurdiel Singh Nijar. Mahkamah menetapkan 9 Julai bagi mendengar permohonan Naimah. Pada 3 Jun lalu, Mahkamah berkenan membenarkan SPRM secara ex parte untuk membekukan aset terbabit mengikut Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Tuan-tuan dengar macam mana cara nak baca Amlat Afpu'u'a'a. Amlat Tafu'u'a'a 2001. Panjang macam ni. Ini antara akta yang panjang gila, dia punya akronim dia, tuan-tuan. Okey, yang tu saya tak perlu ulas lah kot, kita faham lah apa yang berlaku, kan. Kita pun tahu apa yang berlaku, kita faham apa yang berlaku. Baik. Akhir sekali. Alright. Semalam saya ada buat satu video. Saya live. Saya kata hari ini adalah keputusan Syed Saddiq. Saya kata ada kemungkinan bahawa dia akan didapati bersalah. Saya pun pergi around, saya mengatakan kemungkinan dia akan didapati bersalah. Latar belakang cerita dia katakan mengeluarkan wang dana daripada Bersatu sebanyak 1 juta ringgit tanpa melalui prosedur yang betul dan memasukkan sebahagian wang itu ke dalam akaun peribadinya. Okay.
memasukkan wang itu dalam akaun peribadinya. Maka hari ini Mahkamah Tinggi telah menetapkan bahawa Syed Saddiq bersalah, denda 10 juta sebatan sebatan berapa kali? 20 kali ke? Bukan 20 kali. Sebatan dan juga penjara 7 tahun. Tetapi hari ini mahkamah telah menetapkan bahawa Syed Saddiq, Mahkamah Rayuan tidak bersalah. Terkini Syed Saddiq bebas ke tepi hukuman penjara dan juga sebatan. Okey, kita dengar berita ini. Bang, tepi bang. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya hari ini atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim sebulat suara memutuskan bekas menteri itu tidak bersalah sekaligus menerima rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang diputuskan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 November 2023. Turut bersidang Hakim Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Badarudin. Norin ketika membacakan alasan penghakiman lebih 1 jam berkata, pertuduhan dihadapi Syed Saddiq tidak berasas dan pendakwaan gagal membuktikan kesalahan bersubahat walaupun pada peringkat kes prima facie. Menurutnya justru panel mendapati sabitan yang dikenakan terhadap Syed Saddiq oleh Mahkamah Tinggi terhadap keempat-empat pertuduhan tidak selamat selain mahkamah terdahulu tersalah arah dalam menjatuhkan hukuman itu. Sebelum ini, Syed Saddiq memfailkan rayuan bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana armada. Okey, dan melebihkan dana armada. Jadi, sebagaimana yang kita tengok tadi, bahawa Syed Saddiq dibebaskan daripada penjara 7 tahun serta 2 sebatan, bukan 20. 2 sebatan dan juga denda 10 juta. Melalui penghakiman dibacakan oleh Mahkamah Rayuan, Datuk Mahkamah Rayuan, Datuk Norin Badarudin selama sejam menyatakan mahkamah mendapati pendakwaan gagal membuktikan pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah mengikut Seksyen 406. Okey. Kami mendapati bahawa pihak pendakwa gagal mengemukakan bukti dan fakta yang boleh dipercayai bagi menyokong pertuduhan di bawah Seksyen 403 iaitu penyalahgunaan harta. Kami juga mendapati bahawa pertuduhan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram tidak dapat dikekalkan, oleh itu perayu dibebaskan. Peliknya. Pertuduhan di bawah Akta tidak dapat dikekalkan. Okey. Syed Saddiq juga Presiden Muda merayu keputusan Mahkamah Tinggi pada 2003 untuk mensabit dan menjatuhkan hukuman. Mahkamah itu sebelum ini memerintahkan bekas Armada itu dipenjara 3 tahun. Okey. Nah, komen saya tuan-tuan. Kenapa saya yakin Syed Saddiq bersalah itu? Saya yakin, tak tahu, 3 hakim dalam Mahkamah Rayuan melihat dan mengatakan dia tidak bersalah. Dia kata elemen, kalau saya baca kat sini kan, elemen gagal mengumpulkan bukti dan fakta yang menyokong pertuduhan di bawah penyalahgunaan harta dan juga pengubahan wang haram. Dua ni dia tak berjaya buktikan elemen tersebut. Saya rasa jelas elemennya. Elemennya, adakah Syed Saddiq mengeluarkan dana daripada satu agensi yang bukan milik dia? Satu badan yang bukan milik dia? Jawapan dia. Kita semua setuju, betul? Alright. Dia ada mengeluarkan bukan milik dia. Okey. Tapi tak cukup lagi elemennya. Tanpa kebenaran dan mengikut prosedur yang betul. Ada ke tidak? Kalau ikut dalam Mahkamah Tinggi sebelum ini, memerlukan sebarang pengeluaran lebih 500,000 memerlukan kebenaran daripada Board of Directors ataupun jemaah ataupun inilah kira Board of Directors lah, pihak berkuasa, pihak tertinggi di dalam armada. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Itu saya jumpa Muda punya ketua jugalah, salah seorang ketua. Dia kata dia berhujang. Dia kata bukanlah berhujang, kami borak je. Dia kata bahawa sebenarnya pada masa itu armada tidak
dibekukan or something like that. So dia hanya mengeluarkan apa harta dia sendiri yang ada di dalam armada or something like that. So I don't buy that argument because the end of the day, kalau itu harta kau, kenapa kau letak dalam armada? Ingat tak yang contoh saya bagi tentang phone saya tadi tu? Kalau ini telefon saya, okay, contoh ini telefon saya, memang hak milik saya. Orang ambil tanpa kebenaran dan dengan niat yang tak baik, maka dia kira mencuri. Tetapi katakanlah ini phone saya, satu hari saya kata tak apalah, saya beritahu kawan saya, kau ambil lah telefon ni. Sekarang ni telefon ni milik engkau. Okay, sekarang ni telefon ni milik engkau. Malah bukan setakat telefon, ada saksi, saya siap buat sign lagi. Ambil lah, sekarang ni telefon milik engkau. So bila saya serahkan telefon ini milik saya dah tak boleh claim telefon ni saya punya. Sekarang ini sudah milik kawan saya. Katalah satu hari saya gaduh dengan dia, saya ambil balik telefon saya. Pom. Maka dalam keadaan itu, saya sudah dikira sebagai mencuri. Walaupun pada asalnya itu adalah telefon saya. Kerana saya telah, itu perkataan tadi, menyerahkan hak atau melucutkan hak saya. So the moment dia melucutkan hak dia kepada berarmada, walaupun itu duit dia, maka duit itu bukan menjadi milik dia. Melainkan ada perjanjian mengatakan armada memegang on trust sebagai trustee, sebagai pemegang amanah sahaja, sementara atau banker dan sewaktu dengannya. Jadi saya pelik lah. Kemudian dia kata tak ada elemen di bawah pengubahan wang haram. Dia pengubahan wang haram ni mudah je tuan-tuan. Okey lah, saya faham jugalah. Bila elemen pertama itu iaitu elemen pecah amanah itu tidak berjaya dibuktikan, maka pengubahan wang haram automatically akan jatuh lah. Okey, yang tu saya faham. So kena buktikan elemen pertama dahulu, iaitu terdapat pecah amanah. Tapi dalam kes ini, Mahkamah Rayuan mengatakan tidak ada pecah amanah, therefore tidak ada pengubahan wang haram. So okey lah, saya boleh terima lah hujah pengubahan wang haram tu. Tetapi yang pertama tadi tu saya sukar sikit nak terima. Tapi I might be wrong. Mungkin saya pendapat orang kata Mahkamah Rayuan betul, dan benda ni akan ada orang tanya saya, so lepas ni macam mana, bebas terus selesai Saddiq? Tak juga tuan-tuan, tak juga. Saya Saddiq hari ini Mahkamah SPRM telah mengemukakan rayuan. Okey, ni kita baca. SPRM akan kemuka rayuan terhadap pembebasan Syed Saddiq Azam Baki. Suruhanjaya SPRM akan membuka rayuan susulan keputusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan Syed Saddiq. Perkara itu disahkan Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki hari ini. Saya dimaklumkan Panduan Raya telah mengenai keputusan dan rayuan akan dibuat di Mahkamah Persekutuan. So, setiap benda macam ni dia ada 2 kali merayu. So, Syed Saddiq hari itu merayu, dia menang, maka sekali lagi akan merayu di Mahkamah Persekutuan di hadapan 5 orang hakim. Rayuan 3 orang hakim. Mahkamah Tinggi 1 hakim. Maka semua itu akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Okey. Habis cerita kita. Promosi saya masih lagi standing tuan-tuan. Terima kasih yang terus membeli. Yang dah beli tu saya akan send secepat mungkin. Murba LTL kita punya perfume. Kalau sekiranya tuan-tuan nak bantu saya dan gerakan Murba LTL, apa kata bantu, dia ada lelaki dan wanita, tolong beli scan untuk form tersebut atau pergi ke website murbaltl.com untuk maklumat lebih lanjut. Dan tuan-tuan, jangan lupa juga saksikan hari Jumaat ini saya bersama dengan Rafizi, dan insya-Allah macam saya kata, kalau Rafizi setuju, second week of July nanti kita akan buat first or second week open session bersama YB Rafizi, berani semuka Iswardi lawan Rafizi. Kita tengok Rafizi berani tak jawab soalan-soalan kontroversi. Okay? Alright, terima kasih tuan-tuan. Itu saja daripada saya. InsyaAllah, terima kasih yang share, yang like, yang subscribe, yang komen, di mana juga anda berada. Sekian, selamat malam. Hidup jalan terus, agi hidup, agi ngelaban. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.